Ni prosedur pembatalan pendaftaran bagi kenderaan yang musnah. Mungkin ramai lagi yang pendengar lah waktu ini yang belum pernah mendengar ataupun kurang jelas dengan proses untuk membatalkan pendaftaran kenderaan milik mereka yang orang kata dah musnah ke ataupun dah lebih tempoh lama sangat dah tak guna pun, tapi masih lagi maknanya ada setengah tu dia membiarkan saja kan, tak ada proses pembatalan dan sebagainya kan. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan lanjut mengenai perkara ini. Okey, betul tu PDJ. Jadi hari ini dengan masa yang terhad ini, kita akan bincangkan satu tajuk yang menarik yang rasanya belum pernah dibincangkan dalam mana-mana slot sebelum ni lah. Kita akan bincangkan mengenai satu proses atau prosedur pembatalan pendaftaran bagi kenderaan yang telah musnah. Dan saya percaya masih ramai pendengar-pendengar di luar sana mungkin belum pernah dengar atau kurang jelas dengan proses untuk membatalkan pendaftaran kenderaan milik mereka yang mana telah musnah ataupun tidak lagi sesuai untuk berada di atas jalan raya. Kita akan kupas satu persatu secara ringkas dan menyeluruh mengenai tajuk ini nanti. Okey, jadi yang sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran kenderaan itu sebenarnya? Okey, untuk lebih faham kepada maksud tersebut, saya akan pecahkan kepada dua definisi. Okay, yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran, dan yang kedua saya akan beri definisi mengenai kenderaan musnah itu sendiri. Okey, pembatalan pendaftaran merupakan satu proses membatalkan pendaftaran dan menyekat sebarang transaksi ke atas kenderaan tersebut melalui permohonan yang dibuat oleh pemunya atau pemilik kenderaan ataupun waris ataupun wakil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JPJ. Manakala untuk maksud kenderaan musnah itu sendiri pula bermaksud sesuatu kenderaan yang hendak dilupuskan dengan apa cara sekalipun atas sebab-sebab tertentu. Okey, antara sebab-sebab selalunya kenderaan untuk dibatalkan ialah kenderaan yang telah rosak dan binasa ataupun dipanggil sebagai total loss kerana kemalangan, atau kenderaan yang tidak lagi sesuai digunakan di atas jalan raya kerana kondisinya yang mungkin telah rosak atau sebagainya. Dan ada juga kes-kes pembatalan untuk tujuan ekspor tetap ke luar negara ataupun dipanggil permanently export. Tapi jarang-jarang berlaku permohonan tersebut untuk kes seperti ekspor tetap ni. Tapi insyaAllah pada akan datang kalau diberi peluang kita akan bincangkan mengenai ekspor tetap ni. Itu saja. Okey, jadi